So, yang kedua adalah kita punya konten lah. Okay. Hook tu bila kita dah filter orang yang dalam solution aware dan kita dah minta juga dekat situ high intent. Maksudnya orang yang nak membeli lah. Alright. Dekat hook tu solution aware dan high intent. Dekat bahagian konten ni kita bagi value. Okay, contoh klinik gigi. Lepas hook tu, contohlah hook dia adalah you all dah lama dah sakit gigi tapi tak tahu nak pergi klinik gigi mana dekat Ipoh ni. Okay. So, benda pertama yang you all kena tahu, sakit gigi tu berpunca daripada apa? Dia ada 3 punca untuk sakit gigi. So, dekat 2 ni, kita bagi value. Tak kisahlah kita bagi benefit ke, ataupun kita boleh apa-apalah. Sebab, alright, dekat hook je kita nak target orang yang betul. Okay. Yang tengok hook lebih 6 saat ni, orang yang betul. Orang yang memang nak servis kita. Tapi untuk bahagian konten ni, kita boleh bagi value. Value ni bagi 3 lah. Bagi 3. Maksudnya, kalau video seminit, 45 saat tu memang cerita pasal value saja. Alright. Supaya dia tengok video kita tu, dia dapat value. Dan baru kita cerita tentang offer.